Dan di mana letaknya ilmu kontemporari? Ulama menyedari terdapat lebih kurang 750 ayat. Lebih kurang 750 ayat yang mana Allah berbicara dalam Al-Quran tentang fenomena alam. Jadi Quran itu daripada Allah, fenomena alam pun daripada Allah. Quran Allah turunkan, fenomena alam Allah ciptakan. Dua-dua daripada Allah, tak sepatutnya bercanggah. Yang perlu ialah penemuan yang sahih. Jadi alam dan fenomenanya memerlukan satu metodologi. Itu yang kita kaitkan dengan sains dan kemudiannya teknologi. Jadi bila kita mengkaji alam, fenomena alam, contoh bagaimana alam bermula, kita pun menciptalah teleskop yang canggih, kemudian kita mengkaji dengan kita menerokai alam di bidang astrofisik, astronomi dan sebagainya, kita mendapati bahawa kita temui cahaya yang menampakkan ada satu letupan yang berlaku lama dahulu. Kemudian kita mengukur, kita mengira dan sebagainya, akhirnya kita buat satu konklusi. Semua ini bermula dengan satu titik yang hari ini diistilahkan sebagai a singularity, dan berlaku letupan permulaan. Ketika itu akhirnya teorinya Big Bang, dan kemudian alam mengembang, ataupun bahasa kita expansion of the universe. Semua itu akhirnya dicabar, didebatkan. Akhirnya dia tetap dapat mengalahkan semua cabaran, maka dia menjadi satu pegangan di bidang kosmologi pada hari ini. Dan terus kajian yang sudah sahih itu, mantap itu, terus kita kaitkan ataupun kita jadikan sebagai sokongan untuk memahami beberapa ayat. Contoh surah Al-Anbiya ayat 30. Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardha kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir itu tidak melihat langit dan bumi dahulunya bercantum padu? Nampak selari. Dengan penemuan sahih ini, langit dan bumi bercantum padu. Saintis mengatakannya sebagai singularity. Bercantum menjadi satu, singularity. Kemudian dipisahkan. Cuma saintis mengatakan pemisahan itu berbentuk satu letupan besar, Big Bang. Ada keselarian. Dan penemuan yang disebut tadi juga penemuan yang sudah didebatkan, diterima pakai secara mantapnya. Maka kita ambil sebab ia sahih. Dan jika ia sahih, dia tidak akan berlawanan dengan Quran. Seperti yang saya katakan tadi, sebab fenomena alam itu pun, Big Bang itu pun daripada Allah. Ciptaan Allah. Cuma perlu kita kaji terokai. Quran pun daripada Allah. Dua-dua daripada Allah. Maka dia tidak akan bercanggah. Dia hanya akan bercanggah jika ilmu itu belum dicabar. Belum lagi dihalusi. Tapi jika sudah dihalusi, insya-Allah dia akan selari. Maka itu yang saya namakan sebagai jembatan. Dan jembatan itu sahih. Sebab itu di mukadimah tadi saya sebut surah Fussilat 53. Kami akan tunjukkan pada mereka ayat-ayat kami di alam, bukan di Quran, di alam. Maksudnya Allah beritahu alam itu pun ada rahsia Allah. Kami akan tunjuk. Jadi Allah akan tunjuk dan kita akan mengetahui. Dan bila kami tunjuk, kamu kaitkan dengan Quran, kamu akan mendapati annahul haq. Quran itu benar. Sebab Quran sudah menyatakan apa yang di alam baru kamu temui. Jadi bahasa Quran sudah menggalak kita untuk cantumkan penemuan di ufuk alam dengan kenyataan Quran. Itu saya nampak satu keharmonian. Itu saya sebut di Singapura. Sains, penemuan semasa, ilmu kontemporari dengan Quran, harmoni. Ayat yang menceritakan keharmoniannya surah Fussilat 53. Itulah yang akhirnya kita rumuskan boleh. Dan merujuk pada kitab tafsir Said Hawa, Al-Asafi Tafsir, beliau yakin dengan pendekatan itu sahih, dan merujuk pada tafsir Al-Azhar oleh Hamka juga cenderung. Tapi disuruh hanya berhati-hati. Jangan hanya kata orang kita lah, hantam kromo. Tengok sains terus cari ayat mana yang berkaitan dengan ayat itu. Tak boleh begitu. Tak boleh, artinya kata orang kita cut and paste. Mudah sangat, senang sangat. Sikit-sikit sains, dia tak semudah itu. Tapi ada ruang, tapi adabnya kena jaga. InsyaAllah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Kok Jelalia. Ya, saya. Cik Budi pada Senara. Ya, Cik Budi. Okey, saya ada satu soalan. Ya. Apa pendapat Dr. Daniel tentang non-Muslim
yang mengkaji Al-Quran dan ada setengah tu membaca Al-Quran. Itu saya soalan saya. Yes. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini soalan cepu mas nombor 2. Baik. Orang non-Muslim, saya gelarkan mereka sebagai mad'u kita. Mad'u. Saya tak kata mereka itu ahli neraka. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Ada yang kafir tiba-tiba beriman, Masya Allah, lebih baik daripada kita. Betul. Masya Allah. Ramai yang macam itu. Jadi mereka hanya hari ini belum bertemu hidayat. Sebab itu saya mengatakan mereka mad'u kita. Maksud mad'u ialah orang yang kita nak berdakwah, orang yang kita nak sampaikan kebenaran kepada mereka. Maka itulah sebenarnya yang Nabi SAW lakukan. Menghimpun Quraisy, menghimpun orang kafir untuk membacakan kepada mereka Al-Quran, memberi ruang pada mereka untuk mendengar Al-Quran. Kadang-kadang mereka mendengar dengan penentangan. Sebab itu berlaku penyiksaan di Mekah pun. Tapi Nabi tidak bosan, terus membaca Quran, terus menyuruh mereka mendekati Al-Quran. Sehingga kan dalam surah Jin, apa berlaku? Nabi berdakwah menggunakan Al-Quran pada kelompok jin. Tidak bercakap lagi tentang manusia. Itu memang baginda lakukan dengan jelas sekali. Jin pun disuruh mendekati Quran. Nabi baca Quran pada jin, akhirnya sebahagian mereka beriman, sebahagian mereka kafir. Macam juga manusia. Tapi pada jin pun disuruh dengar Quran, kaji Quran. Pada jin pun, apatah lagi manusia. Sebab itu kita bila kita kaji sejarah, dan saya seringkali suka merujuk pada kitab sejarah yang muktabar. Sebab sejarah Nabi ini kadang-kadang macam juga tafsir Quran, ada kisah-kisah yang tak betul. Jadi kita perlu juga pada kitab rujukan di rumah kita. Saya sering menggunakan Al-Bidayah wan Nihayah, kitab Arab, dan saya rasa sudah ada terjemahannya yang dalam bahasa kita yang baik. Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Kathir. Dalam kitab itu menceritakan antaranya tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab satu ketika marah sangat dengan Nabi. Jika ada peluang nak bunuh Rasulullah. Kemudian ada seorang berkata, "Ya Umar, mengapa marah sangat dengan Muhammad? Perbetul dahulu keluargamu. Apa maksudmu? Adik kamu tu dah peluk Islam. Adik ipar pun dah peluk Islam. Marah ke orang lain. Buat apa keluarga sendiri pun tak betul." Oh, lagi berasap Umar Al-Khattab, lagi tingkat kemarahannya. Dia pergi ke rumah adiknya, mereka sedang membaca Quran. Kemudian bila mereka mengetahui itu Umar, terus disembunyikan Quran. Umar datang, "Apa yang kamu baca?" Tak diberitahu. Tapi akhirnya Umar mengetahui itulah Quran. Dipukulnya adiknya, berdarah muka. Bila berlaku pendarahan begitu, lembut jadi hati Umar. Dan terus dengan nada yang rendah, lembut dia kata, "Boleh aku lihat apa yang kamu baca tadi?" Dia akhirnya adiknya memberikan lembaran Quran kepada Umar Al-Khattab yang ketika itu musyrik, kafir, musyrik. Diberikan lembaran Quran. Umar berpandukan kitab Bidayah wan Nihayah. Ini saya sebut rujukan ni. Dia pegang Quran tu, dia baca. Dan dia baca ketika itu surah Toha. Toha kan, sedap ayatnya kan. Bila Umar pegang lembaran, kalau kita mungkin kata, tak mandi wajib dia ni, kan. Fiqh tak penting lagi masa tu. Hukum fiqh untuk kita yang Muslim ni relevan. Tapi untuk dia yang lebih penting bukan fiqh, iman, keinsafan. Itu pintu gerbang. Ini belum beriman lagi, nak bicara buat fiqh buat apa? Tak ada faedahnya. Kita nak bicara bagaimana nak bawa dia kepada petunjuk dengan izin Allah. Maka dia nak pegang Quran, silakan. Yang penting dia bukan pegang untuk hina. Dia bukan pegang untuk dia ludah. Bukan dia pijak-pijak. Dia pegang nak baca. Dia pegang nak mengkaji. Takkah itu positif? Lainlah jika nak buat satu yang tak baik. Itu lain. Ini senario-nya berbeza. Maka Umar pegang baca surah Taha. Terus selepas itu peluk Islam.